Best juga game ni. Wih, game ni kan saya baru download tau. Agaknya game ni memang popular lah guys. Sebab dia ni game yang mantap ni. Baru sehari saya main dah best dah. Okay, saya rasa kan saya nak beli makanan lah. Baik aku beli makanan. Lapar pula rasa. Makanan apa ni? Wih, dia berpesta guys. Tengok. Tak ada pesta pun. Tak apalah. Kedai ni tutup pula. Awak cantik. Tak apalah. Yalah. Okay. Nampak kosong lah pula. Aduh, tak apalah. Balik rumah je lah macam ni. Aduh, ni terkena tu dulu. Alamak, apa jadi kepada Udin ni? Aku dah lah seminggu tak melawat Udin ni, kat kubur Udin ni. Mungkin selepas makan kot. Penting nak makan dulu lah. Rumah kat sini. Okay, rumah mana Okay, ni push. Kita nak okay, ambil makanan dulu. Okay. Terang-terang ni siapalah nak layan. Tutup lah lampu. Okay, ini pun terang juga. Habis tik aku ni terang juga ni. Okay, tipak sini lah. Dah lah, sambung lah main. Bestnya. Bestnya game ni. Bestnya. Aku dah sampai bos lah. Alamak. Nantilah aku main. Dah. Aku nak lawat lah kubur kawan baik aku ni. Aku tak tahulah ni. Aku dah tanam separuh. Jadi apalah mayat je ni. Hilang. Mana dia? Mana dia? Aku tak boleh jadi ni. Alamak. Perkara macam ni kena beritahu mak bapak je ni. Dah lah, aku nak beritahu mak bapak je ni. Cepat. Aku kena beritahu mak ayah apa ni? Mak ayah kanan aku ni. Aduh. Masuk. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Boleh masuk lah. Okay, saya masuk dulu. Okay. Ni ayah kawan saya, ayah Udin. Okay, saya nak bincang jap. Okay, duduk. Okay, sebenarnya apa tu, kawan saya yang bernama Udin tu, iaitu anak pakcik. Soalnya kerana dia sudah meninggal dunia pakcik. Allah Akbar. Itu yang saya tak boleh. Apa yang saya nak buat? Saya waktu tu itulah, tengoklah kat luar. Duduk dalam rumah dia. Sekali ada orang tu, dia bunuh kawan. Dia bunuh. Saya tak kenal je tu. Lepas tu saya keluar, tengok dah mati kat orang tamu. Lepas tu saya pun tanam dia cepat-cepat. Takut mayat dia busuk. Lepas tu saya tak tahu lah dia ke mana. Saya tengok kat kubur dia tu hilang. Aduh, pakcik, macam mana pakcik? Saya tak boleh apa-apa. Tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi ni.
Lepas tu, sayang, sini jap. Sini. Anak kamu ni meninggal. Meninggal? Kenapa dia meninggal? Itulah satu-satunya yang kita, bang. Bang, jangan ni, bang. Aduh. Kamu ni siapa? Oh, saya ni kawan Udin lah. Anak pakcik dan makcik ni. Oh, anak... kawan Udin. Oh, tak apa. Kamu duduk sini dulu. Okey. Nak bincang lah dengan pakcik dengan makcik ni. Saya nak bincang nanti pasal anak saya ni. Apa kau cakap tadi? Anak saya hilang kat kubur tu, kau tanam. Macam mana dia boleh hilang? Aku tak tahu. Pakcik-makcik, yang penting pakcik-makcik sabarlah. Dalam apa tu kematian pakcik-makcik ni. Kematian anak pakcik-makcik ni. Okay, tak apalah. Kamu tidur sini lah. Sebab nanti esok saya nak bincang lagi pasal pasal anak makcik ni. Okay, tak apalah. Esok bincang lagi pasal tu anak pakcik-makcik ni. Dah lah, kamu tengoklah TV, sayang. Saya ada benda lagi nak kawal emosi abang ni. Pakcik rasa kamu duduk sini lah. Bilik kat atas tau. Kamu naik atas je. Apa-apa beritahu pakcik. Pakcik boleh tolong. Okay. Oh, bilik kat atas Okay. Pakcik, nak sial lah ni. Tak apa lah. Tapi penting saya tengok dulu bilik dia. Pakcik teman saya. Okay, pakcik tunjuk biliknya. Oh, bilik je. Ni apa pakcik? Aduh pakcik. Mana biliknya pakcik? Oh, sini. Lah pakcik. Pakcik pun tak ingat rumah kat mana. Oh, ni ke bilik je? Oh, besar. Bilik pakcik-makcik mana? Sini. Kecil juga. Sekejap. Yang ini... Oh, ni bilik air. Saya rasa pakcik patut tidur bilik ni lah. Lagi besar. Tak apalah. Ikut pakcik-makcik lah. Oh, pakcik. Ada duit pakcik? Ini duit simpanan pakcik. Untuk apa-apa yang berlaku, pakcik tak dapat. Okay lah. Saya nak duduk dulu bilik. Nanti pakcik nak bawa saya dengan saya lagi, pakcik beritahu tau. Saya nak duduk dulu. Ni bilik je. Duduk dulu lah. Ni tak boleh duduk ke? Mak, saya makan dalam sini. Dah boleh buka. Besar rumah dia. Dah lah. Rehat lah sekejap. Saya rasa pakcik ni nak buat projek lah. Untuk misi untuk mencari anak pakcik ni. Saya rasa kan dia ni diambil oleh siapa-siapa yang mau dibuat eksperimen apa je. Saya rasa tak pasti. Takkanlah hilang begitu saja. Pelik lah kan. Pelik. Pakcik dengan makcik. Kamu nak join? Join? Boleh je saya nak join. Penting saya kawan saya kan. Saya kena lah join juga. Pakcik pun sedih kan. Mana pakcik dah tak ada. Kita tak sedih. Apa-apa pun esok lah pakcik cari anak pakcik tu. Nanti akan buat projek misi untuk mencari anak pakcik-makcik ini dengan kawan kamu.